Ini ikan kembung kita rebus. Lepas tu kita ambil isi je. Jangan ambil tulang. Ada sudah ni siap dah. Ini cili padi, bawang putih, bawang merah, ikan bilis, ikan kering. Kita tumbuk Lepas tu ada kerisik. Kerisik tu kita campur dengan minyak goreng ikan tadi. Bawang merah. Kita mayang dengan bunga kantan. Ada limau nipis, ada udang. Tadi bawang merah pun kita dah mayang. Ini pucuk paku kita dah rebus. Lepas tu kita gaul dia dalam mangkuk ni Kerisik ni kena bubuh minyak dengan ikan kering yang kita nak goreng tadi. Cili tu pun kita goreng juga dengan bawang putih, bawang merah. Lepas tu kita masukkan semualah bahan-bahan tadi yang kita giling, yang kita tumbuk tadi. Bunga kantan dengan bawang merah tu kita mayang tu makan mentah-mentah lah kita gaul semua dalam satu mangkuk tu. Hari ni mak cakap Melayu lah jangan cakap Jawa, orang tak faham. Tak apalah. Kita gaul semuanya. Elok kalau pakai tangan lagi cantik. Ini kita pakai sudu je lah udang dengan ikan yang direbus tadi. Ni ikut style mak lah Kita dah gaul macam tu, nanti kita perahkan limau. Limau tu dalam 3 biji gitu. Kita perahkan, lepas tu tadi kita tumbuk cili tadi kita dah masukkan garam, majino. Bagi sesedap rasa Ini mak tak bubuh gula siapa yang suka boleh bubuh gula. Gaul-gaul tu lepas tu masukkan tauge dengan timun tadi. Timun mentah, tauge mentah. Dah gaul gitu, kita letak dalam pinggan dah. Okey, assalamualaikum.